Untuk anda yang tengah cari tanah yang ada high traffic, betul-betul dekat sebelah main road, jalan antara Butterworth nak pergi ke Sungai Petani, di sini kita ada satu tanah yang agak strategik lah. Frontage untuk tanah ni, dia bermula daripada situlah, daripada jalan masuk sana tu dan sampai ke sana. So anggaran frontage dia lebih kurang dalam 100 kaki lah. Tanah ni dia memanjang ke belakang. So dekat bahagian belakang sana ada sawah padi dan juga tali ayak lah. Untuk lokasi tanah ni memang agak strategik. So macam yang kita boleh tengok, memang kita boleh nampak balai polis trafik kepala batas, dan jarak kalau nak pergi ke pekan kepala batas pun memang tak jauh lah, dekat je, lebih kurang dalam 5 minit. Sekarang ni kawasan Bertam tengah naik, jarak nak pergi ke Bertam pun tak jauh, lebih kurang dalam 10 minit lah, 10 ke 15 minit lah. Memang sangat tak jauh, dan kawasan ni memang adalah satu kawasan yang agak berpotensi tinggi lah. Untuk keluasan tanah ni berkeluasan 0.95 ekar, dia tak sampai 1 ekar lah. Berstatus first grade land lah, dan juga geran individu. So ini adalah geran individu, dan memang kita tak jual kecil-kecil lah, kita nak jual terus the whole geran, satu geran tu. Disebabkan oleh tanah ni berada betul-betul dengan jalan, so akses untuk elektrik, akses untuk air memang tak jadi masalah. Kalau anda ada plan nak buat rumah sini ataupun anda ada plan nak buat homestay dan sebagainya, memang fasiliti-fasiliti tu memang dah ada dah, memang dah sedia dah. Dan untuk tanah ni juga macam yang kita boleh tengok, dia adalah landai, memang tak berbukit lah, sebab dekat belakang sana tu ada kawasan sawah padi. Dan untuk anda buat ground work pun mungkin tak banyak lah, mungkin kena tebas sikit lah hutan-hutan dekat belakang ni. Dan memang ada satu rumah lama yang tak duduk, memang ada dekat sini lah, termasuk di dalam tanah ni juga. Untuk zoning semasa tanah ni, zoning semasa adalah kediaman lah, residential. So kalau anda ada plan nak buat rumah, tak payah dah mohon untuk tukar status syarat. Memang dia berada di dalam zoning residential. So macam yang kita boleh tengok dekat sebelah kiri kanan, memang kawasan perumahan lah, rumah-rumah kampung. Tapi contoh kalau anda ada sebarang plan selain daripada residential, itu anda kena mohon dengan PBT lah. Okey, untuk harga jualan pula, kita open pada harga 2.5 juta. Tapi kalau anda betul-betul serius, anda nak buat penawaran, anda nak buat negotiation, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh hubungi kita terus dan kita akan berbincang lah supaya kita dapat satu number ataupun satu harga yang betul-betul dipersetujui oleh kedua belah pihak lah. Okey, sekiranya anda berminat dengan tanah ni ataupun anda nak datang tengok, anda boleh hubungi saya, Abdul Muhaimin. So kita boleh set satu masa untuk saya tunjukkan dia punya sempadan tanah lah, sempadan kiri kanan dan juga di bahagian belakang. Memang kita dah buat ukur dan sebagainya lah. So anda jangan risau, plan pun semua ada. Untuk anda owner-owner hartanah yang nak jual hartanah, yang ada hartanah dalam bentuk rumah ataupun tanah, anda boleh hubungi saya, Abdul Muhaimin, ejen hartanah berdaftar, ejen hartanah yang berpengalaman menguruskan urusan penjualan dan pembelian hartanah di sekitar negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Anda boleh hubungi saya.